Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tahun baru 2026. Semoga kita semua dilimpahi rezeki. Amin, amin, amin. Pagi ni kita orang nak ke Sibu. Ini video 25 bulan 12 2025 ya. Saya dah rekod suara tapi saya terbuang. Aduh. Ni kita ada 3 buah kereta. Yang depan tu 2. Kita nak hantar kakak ipar, kakak kepada suami naik umrah. Alhamdulillah rezeki dia. Dia dapat tiket bertuah. Dia macam kita orang pergi kursus umrah. Lepas tu akhiri kursus tu ada cabutan bertuah, cabutan pergi umrah. Dia orang rasa berapa orang hari tu? 6 orang ke 5 orang dia orang dapat tiket bertuah. Semoga tahun depan kita juga dapat, kalau ada lagi lah kursus umrah yang orang buat. Dalam kereta kita duduk bahagian belakang lah. Dua-dua dah tidur. Saya pun sebenarnya baru je lepas bangun tidur. Dekat depan ni ada pak mentua saya dengan cik suami yang memandu. Pak mentua saya duduk sebelah dia. Jom kita teruskan perjalanan kita. Nanti kita jumpa di airport Sibu. Okey, Alhamdulillah dah sampai airport Sibu. Dah lama tak pijak airport Sibu ni. 2 tahun tak pijak kat sini. Teruja pula rasanya. Kita tengah tunggu kak ipar saya. Kita masuk ke dalam, ambil aircon dia, bagi sejuk-sejuk sikit badan. Dah lama tak jejak kaki ke airport ni. Mai ni charge bahan dah mungkin tak charge list yang lain. Langsung charge telefon mat. Malas kok. Charge sambil. Wah, rindu pula rasa nak terbang ke Kuala Lumpur balik. Tapi belum ada rezeki lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita pergi jalan-jalan. Ni dia yang nak ikut ke umrah tu. Ke JT ni ke? Yang lebih. Uswa JT ni mo. Ay. Ya. May nga. Ga. Ni pun seorang nama tu, kopiah putih tu, anak makcik kepada yang tadi tu, yang baru duduk tadi tu. Seorang lagi anak perempuan dia ikut. Yang lebih hitam ni. Tu mak dia. Tengah-tengah antara dia orang yang duduk sebelah sana. Dia orang pergi dengan menggunakan duit sendiri. Itu rezeki dia orang. Alhamdulillah lah. Kita insya-Allah, moga-moga ada rezeki untuk kita juga untuk menjejaki kaki ke umrah. Walaupun tak haji, umrah pun dah cukup. Alhamdulillah. Okey, dia orang dah bersiap-siap tu. Kita pusing-pusing sekejap, ada kafe pula dekat dalam ni. Dah lama kita tak ke sini ya. Kita tengok-tengoklah sikit-sikit. Penambahbaikan dia makin nampak besar. Dan satu lagi saya terjumpa ni coklat. Ni saya suka coklat ni. Terus apa lagi? Kita beli satu lah. Tapi sebelum balik kita tambah lagi satu, kita beli 2. Nak ke jam 12. Boleh mak. Jom. Dah ambil gambar dulu. Kita pun tadi ada ambil gambar sekali dengan dia orang, ambil aura dia. Lagi kita hantar dia orang naik ke atas. Dia orang nak menunggu penerbangan dia orang nanti dekat bahagian atas lah.
Ni tudung hijau kak ipar saya. Okey, dia orang dah naik semua dan kita bolehlah bersurai. Hai kawan-kawan, petang-petang macam ni, lepas kita hantar tadi kak ipar kita rehat sekejap, lepas tu kita jalan lagi. Sekarang ni kita berada dekat dalam Park Sen, sebab kita nak ke belakang Park Sen, kita nak tengok apa yang meriah sangat dekat belakang Park Sen. Tapi sebelum tu saya nak masuk Ibowen, Pasaraya dulu, sebab saya nak beli ubat gigi, berus gigi dengan apa-apalah, kita tengoklah apa yang kita nak beli nanti. Takutnya bila kita pergi belakang Park Sen dulu, takut Ibowen ni tutup. Jadi kita pergilah Ibowen dulu sebelum kita ke belakang Park Sen. Jom kita cari apa yang kita nak beli. Dalam ni bukan macam dekat Semenanjung, sebab dalam dekat Sarawak ni kebanyakan dalam pasaraya dia kuat betul bunyi muzik. Dia orang buat muzik terlampau kuat. Saya takut copyright, jadi saya hilangkan suara original dia. Kita terpaksalah rekod suara dari belakang. Nah korang, kita dah bayar, ni dia yang kita beli. Sekarang kita nak pergi ke belakang Park Sen. Cantik pula lip-lap lampu dia kan. Kita nak tengok apa yang best dekat belakang Park Sen tu. Munggu sekejap, bukan munggu lah. Oh, macam biasa, adalah bubu. Dia buka fanfare, macam fanfare jugalah rasanya. Cantik bunga tu. Dia dah pergi bunga dia. Kak. Sebelah ni monyet dengan apa namanya, Santa Claus. Muka monyet tu pun wajuk je nampak. Disebabkan cuaca kurang menarik tengok tu, awan hitam. Kita pusing-pusing je lah. Lepas tu nanti kita balik, takut nanti hujan. Dah lah kita ni rasanya jalan kaki tak masa ni. Nak ambil gambar lagi dia. Okey kawan-kawan, cukuplah sampai di sini je video kita untuk hari ini. InsyaAllah ada video seterusnya. Kita orang pun nak balik sebab cuaca nampak macam tak mengizinkan untuk kita lama-lama berjalan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Ni sekarang kita dah on the way nak balik.
Semoga korang suka juga dengan video saya. Maaf andai ada silap kata dan perbuatan saya dalam setiap video. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. So, ladies and gentlemen, I will just